Sebelum cerita bermula, mohon subscribe dan like ya. Terima kasih. Saya pun berasa hangat kembali apabila berbual dengan Puan Zaleha. Saya asyik teringatkan Encik. Saya baru sedar hari ini betapa sakitnya kesunyian itu. Saya tidak mahu tinggalkan Encik sendirian. Kalau begitu, Encik mahu temankan saya di sini? Jantung saya berdegup kencang. Kehangatan tubuh seorang lelaki yang dirasakan selepas 5 tahun. Luahan hati yang tumpah selepas berkongsi 3 cawan teh halia. Bolehkah saya jatuh cinta lagi pada usia begini? Walaupun tanpa ikatan perkahwinan, sebuah persahabatan sejati bermula. 8 bulan yang lalu, pagi itu saya berdiri lama di hadapan cermin. Saya mengikat rambut saya dengan kemas sekali lagi dan membetulkan pakaian saya. Tapak tangan saya berpeluh. Saya tidak sangka akan berasa segementar ini untuk kembali bekerja pada usia 61 tahun. 5 tahun sudah berlalu sejak suami saya meninggal dunia. Sepanjang tempoh itu, saya hidup terasing sepenuhnya daripada dunia luar rumah. Malah, untuk ke pasar raya pun saya takut dan tiada apa yang saya lakukan selain menonton TV. Kemudian, anak lelaki saya, Hairul, terus menelefon dengan suara bimbang. Ibu, tak eloklah asyik duduk di rumah saja. Eloklah ibu buat sesuatu. Kata-kata Hairul itu betul. Saya tidak boleh biarkan keadaan begini. Jadi, saya kumpulkan keberanian dan melalui seorang kenalan, saya mendapat temu duga di sebuah restoran masakan Melayu, Aroma Senja, berdekatan bangsa. Sebaik sahaja saya membuka pintu restoran, bau gulai tempoyak ikan patin yang harum menusuk hidung saya. Tiba-tiba, saya teringat akan ibu saya. Itu adalah bau masakan yang ibu saya sediakan ketika saya kecil. Kerinduan yang tidak terperi menyelubungi hati saya. Silakan masuk, terdengar suara yang tenang tetapi hangat. Saya mengangkat kepala dan melihat seorang lelaki yang kelihatan awal 60-an berdiri di situ. Wajahnya kelihatan penat tetapi matanya memancarkan kelembutan. Saya tahu, ini pasti pemilik restoran itu. Assalamualaikum, saya Zaleha. Saya menyapa dengan suara yang bergetar. Pemilik itu tersenyum lembut dan menjemput saya duduk. Silalah duduk. Kita berbual santai. Ia lebih kepada perbualan daripada temu duga. Pemilik itu tidak mementingkan usia atau pengalaman kerja saya. Sebaliknya, dia bertanya mengapa saya mahu bekerja dan makanan jenis apa yang saya suka. Saya menjawab dengan jujur. Walaupun sudah 61 tahun, saya akan bekerja dengan rajin. Saya terlalu sunyi tinggal sendirian, jadi saya mahu bekerja di kalangan orang ramai. Mata pemilik itu bergetar seketika. Ekspresinya seolah-olah memahami perasaan saya. Usia tidak penting, Puan Zaleha. Keikhlasan itu yang penting. Puan Zaleha, boleh mula bekerja esok? Begitulah saya menjadi pembantu dapur di Aroma Senja. Hari pertama saya bekerja, ia mengambil masa kira-kira 20 minit berjalan kaki dari rumah saya ke restoran. Udara pagi terasa segar, sudah lama saya tidak merasa keterujaan seperti ini. Perasaan bertemu seseorang, perasaan menjadi sebahagian daripada sesuatu, saya tidak sangka ia akan begitu mengujakan. Kerja di dapur tidaklah sesukar yang saya sangka. Malah, saya suka kerana apabila tangan saya bergerak, fikiran saya tidak terlalu serabut. Dan yang paling penting, pemilik itu sangat bertimbang rasa. Puan Zaleha, biar saya angkat yang berat-berat. Ambil masa puan, tak apa kalau lambat sedikit. Setiap pagi pukul 7, pemilik itu akan membuka pintu restoran dan mengudarakan tempat. Melihat dia berbuat demikian, memberikan saya rasa kestabilan. Seorang yang berdisiplin, seorang yang bertanggungjawab, begitulah perasaan yang saya rasakan. Selepas waktu makan tengah hari, ada sedikit masa lapang. Pada masa itu, pemilik sentiasa duduk bersendirian di meja sudut untuk makan. Dia tidak makan banyak semasa makan tengah hari. Dan dia sentiasa minum kopi O panas tanpa gula. Pada suatu petang, ketika tiada pelanggan, pemilik itu merenung keluar tingkap. Belakangnya kelihatan sangat sunyi. Dia juga seorang yang kesunyian seperti saya, fikir saya. Malam itu, saya terfikir setelah pulang ke rumah. Adakah pemilik itu tinggal sendirian? Mengapa dia kelihatan begitu sunyi? Keesokan harinya, saya bertanya kepada chef mandi dapur. Encik Razak ada keluarga ke? Oh, Puan Zaleha tak tahu. Encik Razak dah lama kehilangan isteri.
sudah 18 tahun. Sejak itu, dia hidup sendirian. Hati saya tersentuh. Barulah saya faham pandangan mata pemilik itu. Itu adalah pandangan mata seseorang yang tahu apa itu kesunyian. Sejak hari itu, saya sering memerhatikan pemilik itu. Cara dia melayan pelanggan, cara dia menjaga pekerja, cara dia mengemas seorang diri, setiap satu meninggalkan kesan di hati saya. Pelik, mengapa saya berasa begini pada usia ini? Baru sahaja suami saya meninggal, tetapi saya sudah mempunyai perasaan terhadap lelaki lain. Setiap kali saya melihat cermin, saya bertanya kepada diri sendiri, adakah wajah seorang wanita tua mempunyai perasaan seperti ini? Tetapi hati tidak boleh berbohong. Jantung saya berdebar sedikit apabila melihat pemilik itu. Saya tidak sabar untuk pergi bekerja dan berasa sedih apabila pulang. Ia adalah satu petang pada pertengahan Oktober. Hari itu hujan turun sejak petang. Selepas selesai berniaga dan mengemas, saya pulang lebih awal daripada pemilik. Saya balik dulu ya, Encik Razak. Ya, hati-hati Puan Zaleha. Itu adalah ucapan biasa. Saya membuka payung dan menuruni tangga, tetapi tapak kasut saya licin. Tangga yang basah kerana hujan sangat berbahaya. Saat saya melangkah, aduh, kaki saya tersalah langkah. Badan saya terdorong ke hadapan dan ketakutan menyelubungi saya. Saya rasa saya akan cedera parah jika terjatuh. Saya memejamkan mata rapat-rapat, tetapi hentaman di lantai tidak berlaku. Sebaliknya, lengan seseorang memeluk pinggang saya. Hati-hati, Puan Zaleha. Itu suara pemilik. Dia memegang saya dari belakang. Belakang saya rapat ke dadanya. Saya mendengar bunyi jantung berdegup. Saya tidak tahu sama ada itu jantung saya atau jantungnya. Itu adalah kehangatan tubuh seorang lelaki yang saya rasakan buat kali pertama dalam 5 tahun. Ia hangat dan tegap. Bau sabun wangi sama-sama menusuk hidung saya. Pada saat itu, masa seolah-olah terhenti. Puan Zaleha, okey? Pemilik itu bertanya dengan berhati-hati. Barulah saya tersedar dan memalingkan kepala. Mata saya bertembung dengan mata pemilik itu. 3 saat atau lebih lama, kami memandang antara satu sama lain begitu. Pandangan mata pemilik itu bergetar. Pandangan mata saya juga pasti sama. Memaafkan saya, Encik Razak. Saya segera melepaskan diri sambil meminta maaf. Muka saya terasa panas. Saya tidak sangka seorang wanita berusia 61 tahun boleh menjadi merah muka begini. Tak apa, janji Puan Zaleha tak cedera. Berhati-hati betul-betul. Pemilik itu juga menggosok tangannya, kelihatan janggal. Saya bergegas meninggalkan tempat itu tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal dengan betul. Sepanjang 20 minit perjalanan pulang ke rumah, jantung saya berdebar kencang, kehangatan tubuh pemilik yang tinggal di tangan saya, bau sabun wangi yang masih terhidu di hidung, terus terbayang. Malam itu, saya tidak dapat tidur lena. Saya hanya memikirkan pemilik itu sambil berbaring di katil. Saya memandang gambar suami saya dan bergumam, "Abang, maafkan saya, tapi saya terlalu sunyi." Adakah salah jika saya mempunyai perasaan begini? Suami saya tidak menjawab. Dia hanya tersenyum lembut dalam bingkai gambar itu. Keesokan paginya, langkah kaki saya ke tempat kerja lebih laju daripada biasa. Saya ingin melihat pemilik itu. Tidak, saya tidak mahu mengakuinya, tetapi hati saya yang berkata begitu. Apabila saya membuka pintu restoran, pemilik itu sedang mengudarakan tempat seperti biasa. Dia tersenyum apabila melihat saya. "Puan Zaleha okey semalam. Mesti terkejut kan?" "Ya, nasib baik saya tak cedera." Walaupun perbualan kami singkat, saya merasakan sesuatu yang berbeza di antara kami. Udara berbeza, pandangan mata berbeza. Mungkinkah pemilik itu merasakan perkara yang sama seperti saya? Saya rasa saya sudah gila, tetapi pada masa yang sama, saya juga rasa perasaan ini tidak salah. Mungkinkah bunga boleh mekar walaupun pada musim senja kehidupan? Saya mula menyimpan harapan seperti itu. Seminggu berlalu selepas insiden di tangga. Sepanjang tempoh itu, pemilik dan saya bekerja seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeza. Mata kami sering bertembung dan setiap kali kami bercakap, jantung saya berdebar. Ia adalah hari Rabu, minggu ketiga bulan Oktober. Malam itu pelanggan sangat ramai.
Kumpulan pelanggan yang mengadakan jamuan masuk berturut-turut menjadikan kami sibuk tanpa henti. Pengurus Dewan, Farah, Chef Man dan kami bertiga bergerak tanpa henti. Puan Zaleha, tolong tambah ulam untuk meja nombor 3. Ya, baik, Encik Razak. Setiap kali saya mendengar suara pemilik, muka saya terasa panas. Mengapa saya jadi begini? Adakah ini normal untuk berasa malu? Pukul 10.30 malam, pelanggan terakhir keluar, semua orang kelihatan letih. Hari ini sangat memenatkan. Terima kasih semua, kata pemilik sambil mengelak peluh di dahinya dengan tuala. Ya, saya balik dulu ya. Jumpa esok. Farah mengemas begnya dahulu. Chef Man juga menguap keletihan dan bangun. Saya pun kena balik. Saya balik dulu. Ya, hati-hati. Selepas mereka berdua keluar, restoran tiba-tiba menjadi sunyi. Tinggal pemilik dan saya berdua sahaja. Masih banyak yang perlu dikemas. Semasa saya membasuh pinggan, pemilik itu bercakap dari belakang. Puan Zaleha, penat hari ni? Nak minum teh halia panas ke? Tangan saya terhenti, saya menoleh ke arah pemilik. Wajahnya kelihatan lebih muram daripada biasa. Encik Razak okey? Ada apa-apa masalah ke? Tak ada. Cuma, hari ini saya tak nak duduk sendirian. Suara pemilik itu sedih. Saya tidak boleh menolak. Sebenarnya, saya juga tidak mahu pulang ke rumah sendirian. Ya, boleh Encik Razak. Pemilik itu mengeluarkan 3 uncang teh halia panas dari almari. Kami duduk berhadapan di meja dewan. Pemilik itu membancuh teh untuk saya dan saya juga membancuh teh untuknya. Mari minum. Jemput Encik Razak. Kami berlaga cawan dan meneguk teh. Teh halia itu terasa hangat di tekak. Rasanya manis tetapi pahit. Puan Zaleha buat apa pada hari cuti? Tak ada apa-apa yang istimewa. Tonton TV atau mengemas. Encik Razak pula, saya pun sama, hanya duduk di rumah, kesunyian menyelubungi kami. Hanya bunyi teh dituang ke dalam cawan yang kedengaran. Cawan pertama cepat habis, nak tambah lagi? Ya, boleh Encik Razak. Pemilik itu membancuh cawan kedua, kami mula mabuk sedikit. Perkara yang biasanya tidak dapat diceritakan mula keluar. Encik Razak tak rasa sunyi ke? Saya bertanya dahulu. Pemilik itu teragak-agak sekejap, kemudian mengangguk. Sunyi, terutamanya pada waktu malam, tempat di sebelah saya terlalu dingin, hati saya sakit, saya pun sama. Bila isteri Encik Razak meninggal, saya dengar daripada Chef Man. Ya, 18 tahun yang lalu, kanser. Dia pegang tangan saya di katil hospital terakhirnya dan berkata, cinta lagi, mata pemilik itu kemerahan. Tapi itu tidak mudah, terlalu sakit kehilangan isteri. Saya rasa saya tidak akan dapat mencintai sesiapa lagi. Saya rasa saya juga mahu menangis. Ia seperti cerita saya. Saya pun begitu. Suara saya bergetar. Suami saya pergi tanpa sempat berkata apa-apa. Tiba-tiba rebah di pintu rumah ketika hendak pergi kerja. Serangan jantung. Selepas hari itu, dunia seolah-olah terhenti. Terasa janggal menjadi sendirian. Cawan kedua juga telah habis. Pemilik itu membancuh cawan ketiga. Saya mula banyak bercakap kerana kesan teh halia yang kuat. Puan Zaleha. Ya, Encik Razak. Selama 18 tahun hidup sendirian, tiada siapa yang mengucapkan selamat pagi apabila saya bangun. Makan malam pun sendirian, tidur pun sendirian. Pemilik itu terus meluahkan perasaannya. Anak saya, Sarah, kadang-kadang datang, tapi sekejap sahaja. Apabila saya sendirian lagi, ia lebih menyakitkan. Saya pun. Saya juga berterus terang kerana kesan teh halia. Saya makan sendirian, tonton TV sendirian, tidur sendirian. Kadang-kadang saya berharap ada orang yang memeluk saya. Wajah saya merah ketika berkata-kata. Mengapa saya bercakap perkara-perkara ini? Saya pun rasa begitu. Pemilik itu memandang saya. Saya merindui kehangatan seseorang. Cukup sekadar ada di sebelah atau hanya berbual, kami saling memandang. Adakah keberanian yang dihasilkan oleh 3 cawan teh halia? Kami terus bercakap tentang perkara yang tidak mungkin dilakukan dalam keadaan biasa. Encik Razak, saya, ya? Saya asyik teringatkan Encik. Saya baru sedar hari ini betapa sakitnya kesunyian itu. Pemilik itu menahan nafas mendengar pengakuan saya. Saya pun berasa hangat kembali.
apabila berbual dengan Puan Zaleha. Tangan pemilik itu berada di atas meja. Tanpa sedar, saya menghulurkan tangan saya. Tangan kami bertindih, ia hangat. Kehangatan manusia yang dirasakan selepas 18 tahun, selepas 5 tahun. Puan Zaleha, ya, ada sofa di pejabat tingkat atas. Nak berehat sebentar? Itu adalah cadangan pemilik. Fikiran saya tahu ini salah, tetapi hati saya tidak. Bolehkah Encik Razak, pada usia sebegini, tak bolehkah kita berterus terang? Saya mengangguk pada kata-kata pemilik itu. Walaupun mabuk, fikiran saya jelas. Saya tahu apa maksud semua ini. Pemilik itu bangun dan memegang tangan saya. Kami menaiki tangga. Tangan pemilik itu bergetar semasa membuka pintu pejabat tingkat atas. Pintu dibuka. Ia adalah pejabat kecil. Sofa kulit usang, meja lama, lampu malap. Hanya cahaya lampu jalan yang kelihatan di luar tingkap. Kami duduk bersebelahan di sofa, kesunyian menyelubungi kami. Bunyi jantung berdegup kedengaran terlalu kuat. Puan Zaleha, ya, pemilik itu memandang saya. Matanya bergetar. Okeykah kalau begini? Untuk saat ini, saya tak nak rasa sunyi, jawab saya. Pemilik itu menggenggam tangan saya erat dan dia perlahan-lahan mendekati saya. Bibir kami bersentuhan. Ciuman itu lembut dan berhati-hati. Ciuman yang dirasakan selepas sekian lama. Tekak saya tercekat. Lengan pemilik itu memeluk bahu saya dan saya juga memeluknya. Ia hangat. Saya tidak tahu ia boleh sehangat ini. Puan Zaleha, okey? Ya, saya okey. Kami berbaring bersebelahan di sofa. Kami memandang antara satu sama lain dan berpegangan tangan. Tak takut ke dapat rasa perasaan begini pada usia ini? Pemilik itu bertanya. Takut, tapi saya tak nak rasa sunyi lagi. Pemilik itu membelai rambut saya. Sentuhan itu sangat berhati-hati dan mesra. Saya pun. Saya dah lama menahan. Sekarang saya nak berterus terang. Kami berciuman lagi. Ciuman yang lebih dalam dan penuh kerinduan. Tangan pemilik itu memeluk pinggang saya dan tangan saya membelai belakangnya. Boleh perlahan-lahan. Saya berbisik. Ya, saya akan perlahan-lahan. Malam itu kami merasai antara satu sama lain dengan getaran usia 60-an. Ia berhati-hati tetapi penuh kerinduan, janggal tetapi hangat. Kesunyian yang telah lama terkumpul perlahan-lahan mencair. Kehangatan tubuh pemilik, nafasnya, degupan jantungnya semuanya terasa nyata. Zaleha, ya, hanya dengan memanggil nama saya, mata saya menjadi panas. Sudah lama saya ingin mendengar suara ini. Sofa itu sempit tetapi cukup untuk kami. Kami berpelukan erat. Itu adalah keberanian yang dihasilkan oleh 3 cawan teh halia, tetapi ia juga keikhlasan. Di luar tingkap, angin malam musim luruh bertiup dingin, tetapi kami hangat. Berapa lama masa berlalu, pemilik itu mencium dahi saya. Tak menyesal, tak. Encik Razak pula? Saya pun, malah, saya gembira. Hati saya tersentuh mendengar kata gembira. Saya juga gembira. Kami menghabiskan malam itu berpelukan. Kadang-kadang, cahaya lampu jalan di luar tingkap berkelip dan bunyi kereta lalu lalang kedengaran dari jauh. Tetapi kami tidak menghiraukan bunyi-bunyi itu. Cukup sekadar kami berdua ada pada saat ini. Subuh semakin hampir, saya terlelap dalam pelukan pemilik. Rasa damai yang sudah lama tidak saya rasakan. Puan Zaleha tidur? Tak. Saya terjaga, saya pun. Kami berpelukan tanpa berkata-kata, walaupun tidak bercakap, hati kami bersambung. Malam pertama pada usia ini, saat ajaib yang dicipta oleh 3 cawan teh halia dan kesunyian yang telah lama terkumpul. Apabila saya membuka mata, sailing itu terasa janggal. Di mana ni? Kepala saya kosong seketika. Di sebelah, pemilik itu sedang tidur dengan nyenyak. Sofa kulit usang, cahaya subuh yang sama, 3 cawan teh halia yang kosong di atas meja. Kenangan kembali seperti serpihan. Perbualan sambil minum teh halia, menaiki tingkat atas, duduk di sofa dan wajah saya terasa panas. Jaket pemilik yang menutupi badan saya membuatkan ia lebih jelas. Apa yang kami lakukan malam tadi? Saya bangun dengan berhati-hati. Blaus yang renyuk, rambut yang kusut, saya dapat membayangkan bagaimana rupa saya tanpa melihat cermin.
Apa yang saya dah buat pada usia ini? Rasa bersalah menyerbu. Wajah suami saya terlintas di fikiran. Abang, maafkan saya. Saya betul-betul minta maaf. Tangan saya bergetar. Saya membetulkan pakaian saya, cuba untuk tidak membuat bising. Saya cuba mengancingkan butang blaus saya, tetapi jari saya tidak dapat bergerak dengan betul. Pemilik itu masih tidur lena. Wajahnya kelihatan damai. Senyuman sama terukir di sebalik kedutan keletihan. Maafkan saya, Encik Razak. Saya pergi dulu. Saya bergumam perlahan dan bangun. Saya mengambil beg tangan saya. Semasa menuruni tangga, kaki saya terasa lemah. Apabila saya membuka pintu restoran, udara subuh terasa dingin. Angin sejuk akhir Oktober menyentuh pipi saya. Saya tersedar, saya berjalan pulang selama 20 minit dan air mata terus mengalir. Saya malu. Seorang wanita berusia 61 tahun berkelakuan begitu kerana mabuk. Tetapi pada masa yang sama, saya juga merasakan perasaan yang aneh. Pelukan hangat pemilik, sentuhan yang berhati-hati, suara yang memanggil Zaliha semuanya terus terbayang. Saya tiba di rumah dan mengunci pintu. Saya melihat cermin. Rambut saya kusut, bibir saya bengkak dan ada kesan merah di leher saya. Saya menutup muka dengan tangan. Gila, saya betul-betul gila. Saya mandi. Air panas membasahi badan saya, tetapi hati saya tidak sejuk. Air mata bercampur dengan air mandian. Selepas mandi, saya berbaring di katil tetapi tidak dapat tidur. Saya merenung sailing dan terus berfikir, apa yang Encik Razak sedang lakukan sekarang? Adakah dia menyesal seperti saya? Saya melihat gambar suami saya di rak ruang tamu. Saya bangun dan mengambil gambar itu. Abang, apa yang patut saya buat? Saya tahu ini salah, tapi saya terlalu sunyi. Suami saya tersenyum dalam gambar itu. Dia tidak menjawab. Saya melihat telefon bimbit saya. Pukul 6 pagi. Biasanya, ini adalah masa untuk bangun dan bersiap untuk bekerja. Tetapi hari ini, saya rasa saya tidak boleh pergi. Kira-kira pukul 8 pagi, saya menelefon pemilik. Saya menekan nombor dengan tangan yang bergetar. Hello, suara pemilik kedengaran. Ia kedengaran lesu. Encik Razak, saya Zaliha. Hari ini saya rasa tak sihat, jadi saya tak dapat datang kerja. Oh ya, baik. Rehatlah secukupnya, Puan Zaliha. Pemilik itu juga kedengaran janggal. Saya dapat merasakannya dari suaranya. Saya meletakkan telefon dan berbaring semula di katil. Sepanjang hari saya hanya di rumah. Saya tidak dapat menumpukan perhatian pada TV dan makanan pun tidak terasa sedap. Saya asyik teringatkan malam tadi. Pelukan hangat pemilik, ciuman yang berhati-hati. Tak menyesal, dia bertanya. Pada masa itu, saya memang tidak menyesal. Saya gembira, tetapi sekarang saya tidak pasti. Hari Khamis berlalu begitu sahaja. Pagi Jumaat tiba, saya perlu pergi bekerja. Saya tidak boleh mengelak lagi. Saya keluar 30 minit lebih awal daripada biasa. Saya tidak mahu bertembung dengan pemilik. Saya fikir lebih baik saya pergi awal, kemas dapur dan berpura-pura semuanya biasa. Tetapi apabila saya tiba di restoran, lampu sudah menyala. Saya membuka pintu dan melihat pemilik di situ. Pemilik pun datang awal. Oh, kami menjerit serentak. Kami terpaku apabila melihat satu sama lain. Assalamualaikum, Encik Razak. Saya menundukkan kepala sambil memberi salam. Saya tidak dapat bertentang mata dengannya. Waalaikumsalam. Dah sampai. Pemilik itu juga janggal. Dia tidak dapat melayan saya secara semula jadi seperti biasa. Saya cepat-cepat masuk ke dapur. Saya memakai apron dan mula mencuci sayur-sayuran. Tangan saya bergetar tetapi saya terus bergerak. Pemilik itu mengelap meja di dewan. Kami berada di ruang yang sama, tetapi terasa sangat jauh. Chef Man datang. Assalamualaikum. Datang awal hari ni, Chef? Ya, ada kerja sikit. Chef Man memandang saya dan mengerutkan dahi. Puan Zaliha, semalam tak sihat kan? Okey ke hari ni? Ya, saya okey. Saya cuba tersenyum, tetapi wajah saya kaku. Waktu makan tengah hari, pelanggan mula masuk. Semasa bekerja, setiap kali mata saya bertembung dengan pemilik, saya terkejut. Meja nombor 3,
tambah gulai tempoyak. Pemilik itu menghantar pesanan ke dapur. Ya, baik, saya menjawab, tetapi suara saya bergetar. Pemilik itu pasti menyedarinya. Kira-kira pukul 2 petang, pelanggan mula berkurangan. Chef Man keluar untuk merokok, tinggal pemilik dan saya berdua sahaja di dewan. Kesunyian menyelubungi kami, udara janggal memenuhi restoran. Puan Zaleha. Pemilik itu memanggil dengan berhati-hati. Ya, saya mengangkat kepala. Pemilik itu juga memandang saya. Saya betul-betul minta maaf tentang malam itu. Pemilik itu menundukkan kepala. Tak, Encik Razak, saya pun ada tanggungjawab. Saya yang ajak minum teh halia dan saya juga yang ikut naik ke tingkat atas. Kami saling memandang, pandangan mata kami bergetar. Anggap sajalah tiada apa-apa yang berlaku. Saya berkata dahulu, itu berlaku kerana kami mabuk. Jangan fikirkan sangat, tapi pemilik itu berhenti bercakap. Dia seolah-olah mahu mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia menahan diri. Pada masa itu, Chef Man masuk. Lega dapat hisap rokok. Okey, jom kita sambung kerja. Saya kembali ke dapur, pemilik mula mengemas di dewan. Sepanjang waktu berniaga malam, kami hanya bercakap perkara yang perlu, pesanan untuk meja nombor 5. Ya, tolong ambilkan air. Baik, begitulah hari itu berlalu. Pukul 11 malam, waktu berniaga tamat. Farah memandang saya dan bertanya, Kak Zaleha, kenapa hari ni? Kakak dengan Encik Razak bergaduh ke? Tak, saya okey. Saya cuba tersenyum tetapi Farah memandang saya dengan pandangan curiga. Dua-dua nampak pelik, bergaduh ke? Tak, cuma penat. Farah dan Chef Man pulang dahulu. Sekali lagi tinggal pemilik dan saya sahaja. Saya balik dulu ya, Encik Razak. Saya berkata sambil mengemas beg. Ya, hati-hati. Pemilik itu juga menundukkan kepala. Saya keluar dari restoran dan berjalan pulang. Sepanjang 20 minit berjalan, air mata saya mengalir lagi. Mengapa hati saya sakit begini? Saya yang meminta untuk menganggap tiada apa-apa berlaku, tetapi apabila pemilik itu bersetuju, saya lebih sedih. Saya tiba di rumah dan berbaring di katil. Saya merenung sailing dan bergumam, Encik Razak, saya pun tak tahu. Saya tak tahu apa perasaan saya. Malam itu, saya tidak dapat tidur lena. Saya hanya memikirkan pemilik itu. Hari Sabtu tiba. Kerana hujung minggu, pelanggan 2 kali ganda daripada biasa. Kami sibuk tanpa henti dari makan tengah hari hingga malam. Pemilik dan saya masih janggal. Tetapi kerana terlalu sibuk, tiada masa untuk memikirkan perkara itu. Kami hanya perlu fokus pada kerja. Puan Zaleha, tolong ambilkan lebih banyak kimchi. Ya, baik. Namun, setiap kali saya mendengar suara pemilik, jantung saya berdebar. Mengapa jadi begini? Kami sudah bersetuju untuk menganggap tiada apa-apa berlaku kan? Kira-kira pukul 3 petang. Saya sedang mengangkat balang kimchi yang berat dari stor. Biasanya Chef Man akan membantu, tetapi hari itu dapur terlalu sibuk, jadi saya lakukannya sendirian. Saya mengangkat balang itu, tetapi ia lebih berat daripada yang saya sangka. Fikiran saya hanya tentang pemilik, jadi saya tidak dapat fokus. Aduh, badan saya terhuyung hayang. Jika saya jatuhkan, balang itu pasti pecah. Tiba-tiba, hati-hati, pemilik itu bergegas dari belakang. Dia menahan saya dan balang itu dari belakang. Belakang saya rapat ke dada pemilik, pelukan yang luas, lengan yang tegap, kehangatan yang biasa. Seketika, malam itu terlintas di fikiran saya. Sofa di pejabat tingkat atas, kami berpelukan. Kehangatan itu, jantung saya mula berdegup laju. Puan Zaleha okey? Ada cedera ke? Suara pemilik kedengaran di telinga saya. Nafas hangatnya menyentuh leher saya. Ya, saya okey. Saya menjawab dengan suara bergetar. Saya cuba melepaskan diri dari pelukan pemilik, tetapi badan saya tidak mahu. Biar saya angkat balang ni. Tolong beritahu saya jika ada benda berat. Pemilik itu mengambil balang itu. Saya berdiri di situ, memandang belakang pemilik, bahu yang luas, baju yang basah dengan peluh, cara dia mengangkat balang itu dengan berhati-hati. Nafas saya menjadi kencang. Saya yang meminta untuk menganggap tiada apa-apa berlaku, tetapi mengapa dia terus berbuat begini? Malam itu, selepas selesai berniaga, saya pulang ke rumah.
Berbaring di katil, saya hanya memikirkan pemilik itu. Cara dia memeluk saya dari belakang hari ini, cara dia bertanya, "Okey, saya melihat telefon bimbit saya. Saya ingin menghantar pesanan kepada pemilik. Tetapi saya tidak tahu apa yang perlu ditulis." Malam itu, saya tidak dapat tidur lena lagi. Ia adalah petang Ahad. Saya sedang menonton TV di rumah, tetapi tidak dapat fokus. Hanya wajah pemilik yang terbayang. Tiba-tiba, telefon bimbit saya bergetar. Ia adalah pesanan ringkas dari pemilik. "Puan Zaleha, boleh kita berbual sekejap?" Tangan saya bergetar, saya teragak-agak lama, kemudian membalas, "Ya, di mana kita boleh berjumpa? Bagaimana pula dengan kafe dekat restoran? Ada tempat yang tenang." "Baiklah." Saya berdiri di hadapan almari. Apa yang patut saya pakai? Saya berfikir lama, kemudian memilih blaus dan skirt yang kemas. Saya melihat cermin dan membetulkan rambut. Saya rasa kelakar. Seorang wanita berusia 61 tahun masih ambil berat begini, tetapi tangan saya terus bergerak. Apabila saya tiba di kafe, pemilik sudah menunggu. Dia duduk di sudut meja, menggosok tangannya. Dia kelihatan gemetar. Apabila melihat saya, dia segera bangun. "Dah sampai?" "Ya." Kami duduk berhadapan. Kami memesan 2 cawan Americano. Kesunyian menyelubungi kami. Pemilik itu mula bercakap dahulu. "Malam itu tanggungjawab saya." "Tak, Encik Razak." Saya menggelengkan kepala. Saya pun tak menolak. Saya yang ajak minum dan saya ikut naik ke tingkat atas. Pemilik itu menghirup kopi. Tangannya bergetar. "Jika Puan Zaleha tidak selesa, saya akan meminta maaf." Saya tidak selesa. Suara saya juga bergetar. "Saya cuma keliru." "Keliru tentang apa?" Pemilik itu memandang saya. Saya asyik teringatkan Encik Razak. Saya memberanikan diri untuk mengaku. Sejak hari itu, saya terus terbayang Encik Razak, sama ada di rumah atau di tempat kerja. Pandangan mata pemilik itu bergetar. Saya pun. Itu adalah pengakuan pemilik. Saya asyik teringatkan, "Puan Zaleha, ini adalah perasaan yang saya rasakan buat kali pertama selepas sekian lama." Jantung saya berdebar. Pemilik itu terus bercakap. "Saya tidak sangka boleh merasai perasaan begini pada usia ini. Saya rindu nak dengar suara Puan Zaleha, nak lihat wajah Puan Zaleha." "Apa ada pada usia? Hati tak boleh berbohong kan?" Mata saya terasa panas. Hati saya pun begitu. "Jadi, apa yang kita nak buat?" Pemilik itu bertanya. "Kita perlahan-lahan." Saya mencadangkan dengan berhati-hati. "Saya rasa kita terlalu tergesa-gesa. Kita kenal antara satu sama lain dengan lebih baik." "Baiklah, saya akan ikut rentak Puan Zaleha." Pemilik itu tersenyum. Ia adalah senyuman yang tenang yang sudah lama tidak saya lihat. Kami menghabiskan kopi dan keluar dari kafe. Di luar, suasana musim luruh. Jalan raya dipenuhi pokok-pokok yang daunnya berubah warna. Semasa kami berjalan, pemilik itu memegang tangan saya. Ia terasa semula jadi. Saya juga menggenggam tangannya erat. "Puan Zaleha." "Ya, terima kasih kerana membuka hati." Saya yang patut berterima kasih. Daun-daun berguguran ditiup angin. Daun merah dan kuning berlega-lega di sekeliling kami. "Encik Razak." "Ya, boleh saya panggil Encik Razak, Abang Razak?" Pemilik itu berhenti berjalan mendengar soalan saya. "Kalau begitu, boleh saya panggil Puan Zaleha, Kak Zaleha?" "Ya, Abang Razak." Panggilan baru itu terasa janggal di mulut, tetapi saya suka. "Kak Zaleha, Abang Razak juga memanggil nama saya." Suaranya hangat. Kami berpegangan tangan dan berjalan di jalan yang dipenuhi daun. 2 orang yang telah hidup lama, kini bukan lagi pemilik dan pekerja, tetapi 2 orang yang tertarik antara satu sama lain. "Kak Zaleha lapar?" "Sikit." "Nak makan malam?" "Baik." Kami masuk ke sebuah restoran kecil berdekatan. Kami memesan laksa. Kami duduk berhadapan untuk makan dan saya rasa seperti pasangan suami isteri yang sudah lama berkahwin. Kak Zaleha suka makan apa biasanya? Tak ada yang istimewa. Tonton TV, berjalan-jalan, saya pun sama. Kebelakangan ni saya rasa sunyi bila berjalan sendirian. Abang Razak memegang tangan saya. "Sekarang kita boleh buat bersama-sama." Muka saya merah. Saya tidak sangka boleh berasa malu pada usia ini. Selepas makan, kami keluar. Matahari sudah terbenam.
Langit petang musim luruh berwarna merah. Saya hantar Kak Zaleha pulang. Tak mengapa, tak jauh, tak apa. Kita berjalan bersama. Kami berpegangan tangan dan berjalan. 20 minit berlalu dengan pantas. Apabila kami tiba di hadapan rumah saya, Abang Razak memandang saya. Terima kasih untuk hari ini, Kak Zaleha. Saya yang patut berterima kasih. Abang Razak, jumpa di restoran esok. Ya, jumpa esok. Abang Razak berpaling dan berjalan pergi. Saya memandang belakangnya untuk masa yang lama. Saya masuk ke rumah dan melihat cermin. Wajah saya berseri-seri. Kebahagiaan yang sudah lama tidak saya rasakan. Saya berbaring di katil, teringat hari ini, perbualan di kafe, berjalan di jalan daun berguguran, makan malam, berpegangan tangan. Saya melihat telefon bimbit saya. Saya ingin menghantar pesanan kepada Abang Razak. Terima kasih untuk hari ini. Selamat malam. Saya menghantar dan dia membalas. Saya pun terima kasih. Selamat malam Kak Zaleha. Saya tersenyum. Malam itu, saya dapat tidur lena. Hari Isnin adalah hari cuti saya. Seperti biasa, saya mengemas rumah dan membasuh pakaian. Tetapi saya asyik memikirkan Abang Razak. Berjalan di jalan daun berguguran semalam, suara yang memanggil Kak Zaleha. Saya tersenyum sendirian, berasa kelakar dengan diri sendiri. Kira-kira pukul 3 petang, saya pergi ke pasar raya untuk membeli barang dapur. Saya melihat langit semasa keluar dan ia kelihatan mendung. Saya ragu-ragu sama ada mahu membawa payung, tetapi saya keluar sahaja. Saya fikir, tak lama, tak apa. Saya membeli barangan dapur untuk seminggu di pasar raya. Selepas membayar, saya keluar dan langit tiba-tiba menjadi gelap dan titisan hujan mula turun. Pada mulanya, ia hanya hujan renyai. Tetapi kemudian, ia turun dengan lebat. Hujan akhir musim luruh pada minggu terakhir Oktober terasa dingin. Saya tidak bawa payung. Saya berteduh di bawah bumbung pasar raya, tetapi hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jarak ke rumah adalah 20 minit berjalan kaki. Terlalu sejuk untuk berlari. Saya rasa saya akan demam jika berjalan dengan pakaian basah. Tiba-tiba, saya ternampak papan tanda aroma senja di kejauhan, kira-kira 10 minit dari sini. Saya teringatkan Abang Razak, hari Isnin adalah hari cuti restoran, tetapi adakah dia ada di situ? Saya ragu-ragu, adakah saya akan menyusahkannya? Tetapi hujan semakin lebat. Akhirnya saya berlari ke arah restoran. Saya berlari selama 10 minit di bawah hujan. Apabila saya tiba, seluruh badan saya basah kuyup, lampu di dalam restoran menyala. Abang Razak ada. Saya mengetuk pintu. Siapa tu? Suara Abang Razak kedengaran dari dalam, pintu dibuka. Kak Zaleha. Abang Razak memandang saya dengan terkejut. Abang Razak, maaf, saya tak bawa payung. Saya berkata dan gigi saya bergetar. Saya terlalu sejuk. Cepat masuk, basah kuyup ni. Abang Razak segera membawa saya masuk. Dia meletakkan tangan di bahu saya dan membawa saya ke dewan. Duduk sini. Saya ambilkan tuala. Abang Razak naik ke tingkat atas dan turun dengan tuala besar. Dia meletakkan tuala di kepala saya, nanti demam, keringkan rambut dulu. Abang Razak sendiri mengeringkan rambut saya. Sentuhannya berhati-hati. Terima kasih, Abang Razak. Tak apa, tapi baju pun basah. Abang Razak kelihatan serba salah. Blaus saya basah dan melekat di badan saya. Ada baju ekstra saya di tingkat atas, pakai itu dulu. Tak apa, saya balik sekejap lagi. Tak boleh, nanti Kak Zaleha demam. Tolonglah. Saya mengangguk pada pandangan merayu Abang Razak. Saya naik ke pejabat tingkat atas. Saya melihat sofa malam itu. Jantung saya berdebar. Abang Razak mengeluarkan kemeja bersih dari almari. Tukar, di sini. Saya tunggu di luar. Terima kasih. Abang Razak keluar dan saya ditinggalkan sendirian. Saya menanggalkan blaus basah dan memakai kemeja Abang Razak. Ia adalah kemeja lelaki yang besar. Lengan baju terlalu panjang, jadi saya perlu melipatnya. Saya melihat cermin. Seorang wanita berusia 61 tahun memakai kemeja lelaki kelihatan kelakar. Tetapi ia berbau seperti Abang Razak, bau sabun yang lembut. Saya rasa tenang entah dari mana. Abang Razak, saya dah siap. Saya membuka pintu dan keluar.
Abang Razak sedang membancuh minuman. Saya bancuh teh halia. Minumlah, panaskan badan. Saya menerima teh halia panas. Tekak saya terasa hangat selepas menghirupnya. Terima kasih. Saya asyik menyusahkan Abang Razak saja. Apa yang Kak Zaleha cakap ni? Saya gembira Kak Zaleha ada di sini. Muka, saya terasa panas mendengar kata-kata Abang Razak. Kami duduk bersebelahan di sofa, di luar tingkap. Hujan masih turun dengan lebat. Kenapa Abang Razak datang hari ni? Hari cuti kan? Saya nak periksa peralatan. Salah satu dapur gas macam pelik. Abang Razak buat semua sendiri. Ya, yang mudah-mudah tak apa. Kesunyian menyelubungi kami. Abang Razak mula bercakap dahulu. Kak Zaleha. Ya, sejak hari itu, saya dah fikirkan. Itu adalah pengakuan Abang Razak. Aneh, pada usia ini, saya masih boleh merindukan seseorang begini. Jantung saya berdebar kencang. Saya pun, Abang Razak, jantung saya berdegup kencang bila lihat abang. Itu adalah pengakuan saya. Saya tak tahu perasaan seperti ini masih ada. Abang Razak mendekati sofa. Dia duduk di sebelah saya. Saya dapat merasakan kehangatan badannya dari jarak yang dekat. Kak Zaleha, bukankah kita terlalu tergesa-gesa? Abang Razak bertanya dengan berhati-hati. Saya berfikir sejenak. Semalam di kafe, saya mencadangkan untuk perlahan-lahan. Tetapi, perasaan saya kini berbeza. Kita dah terlambat, Abang Razak. Adakah kita ada masa untuk perlahan-lahan? Itu adalah jawapan jujur saya. Abang Razak memandang saya dengan terkejut. Tapi saya takut. Saya menyambung kata-kata saya. Takut kehilangan seseorang lagi, takut sendirian lagi. Saya rasa air mata saya mengalir. Terlalu sunyi hidup sendirian. Sekarang saya dah jumpa Abang Razak. Macam mana kalau saya kehilangan abang lagi? Abang Razak memegang tangan saya. Saya pun takut. Abang Razak berkata dengan suara bergetar. Saya hidup sendirian untuk masa yang lama. Terlalu sakit kehilangan isteri. Jadi saya berjanji tak akan mencintai sesiapa lagi. Tapi saya jumpa Kak Zaleha dan semuanya berubah. Setiap pagi saya bangun, saya teringatkan Kak Zaleha. Semasa pergi dan pulang kerja, Abang Razak menggenggam tangan saya erat. Kali ini, saya tak nak menyesal. Saya tak nak hidup sendirian lagi kerana usia atau ketakutan. Saya tercekat. Saya pun. Saya menjawab dengan suara perlahan. Abang Razak membelai rambut saya yang basah, sentuhan yang hangat. Kalau begitu, kita perlahan-lahan, tapi kita jujur. Jujur antara satu sama lain. Saya bertentang mata dengan Abang Razak. Wajah kami semakin dekat. Abang Razak perlahan-lahan mendekati saya. Bibir kami bersentuhan. Ciuman itu lembut tetapi penuh keyakinan. Saya juga memeluk Abang Razak. Kehangatan badannya terasa di sebalik kemeja besarnya. Zaleha. Ciuman kami menjadi lebih dalam. Tangan Abang Razak memeluk pinggang saya dan tangan saya memeluk lehernya. Hanya bunyi hujan di luar tingkap yang kedengaran. Rasanya seperti kami berdua sahaja di dunia ini. Selepas sekian lama, kami berhenti berciuman. Kami memandang antara satu sama lain dan tersenyum. Boleh saya tunggu di sini sampai hujan berhenti? Saya bertanya. Mestilah. Malah, saya harap hujan tak berhenti. Abang Razak ketawa nakal. Saya juga ketawa. Sudah lama saya tidak ketawa dengan begitu selesa. Kami duduk bersebelahan di sofa, memandang keluar tingkap. Hujan masih turun, tetapi hati kami hangat. Lapar? Abang Razak bertanya. Sikit. Nak saya masakkan mi segera? Baik. Abang Razak bangun dan pergi ke dapur. Bunyi mi segera dimasak kedengaran. Selepas beberapa ketika, dia datang dengan 2 mangkuk mi segera. Kami duduk berhadapan di meja, selamat menjamu selera. Sama-sama. Kami berbual sambil makan mi segera, perkara-perkara biasa, cerita tentang masa kecil, makanan kegemaran, hobi. Saya tidak sangka akan berbual begini pada usia 61 dan 62 tahun. Kami seperti pasangan muda. Selepas makan, kami membasuh pinggan bersama-sama. Abang Razak membasuh dan saya mengelap. Ia terasa semula jadi. Saya melihat keluar tingkap dan hujan sudah berkurangan. Saya rasa saya perlu pergi sekarang. Dah nak pergi? Abang Razak kelihatan kecewa.
Saya takut tak dapat pergi kalau hujan berhenti sepenuhnya. Saya ketawa. Saya ambilkan payung. Abang Razak mengambil payung dari stor. Terima kasih. Saya pulangkan esok. Pergilah perlahan-lahan. Hantar pesanan bila dah sampai rumah. Saya cuba menanggalkan kemeja Abang Razak tetapi dia menghalang. Pakai saja, bawa balik, boleh pulangkan esok. Tapi, tolonglah, saya nak lihat Kak Zaleha pakai kemeja saya. Muka saya merah padam. Akhirnya, saya keluar dengan memakai kemeja Abang Razak. Saya berjalan dengan payung dan berpaling ke belakang. Abang Razak melambaikan tangan di pintu, 20 minit ke rumah. Saya hanya memikirkan Abang Razak. Perbualan hari ini, cuman masa yang kami luangkan bersama. Saya tiba di rumah dan menghantar pesanan. Saya dah sampai. Terima kasih untuk hari ini. Balasan segera datang. Saya yang patut berterima kasih. Hari ini hari yang baik sebab ada Kak Zaleha. Rehatlah. Saya tersenyum dan berbaring di katil dengan memakai kemeja Abang Razak. Ada bau sabun yang lembut. Rasanya seperti Abang Razak ada di sebelah saya. Malam itu, saya bermimpi indah. Ia adalah hari Rabu, minggu pertama November. Saya pulang dari kerja dan rumah terasa lebih sejuk daripada biasa. Saya periksa pemanas air. Ia tidak berfungsi. Walaupun saya tekan butang, ia tidak menyala. Kenapalah hari ini pula? Saya bergumam, berasa cemas. Pejabat pengurusan sudah tutup dan saya tidak tahu sama ada jurut teknik akan datang pada waktu malam. Saya memegang dan meletakkan telefon berulang kali. Bolehkah saya telefon Abang Razak? Tetapi, adakah saya akan menyusahkannya? Saya berfikir selama 30 minit. Sementara itu, rumah semakin sejuk. Akhirnya, saya mendail nombor dengan tangan yang bergetar. Hello, suara Abang Razak kedengaran. Abang Razak, maaf saya. Ada apa? Kenapa suara macam tu? Suara Abang Razak yang bimbang memberikan saya keberanian. Pemanas air saya rosak. Boleh Abang Razak tolong? Saya datang sekarang. Hantar alamat. Hati saya menjadi hangat dengan jawapan. Segera Abang Razak. 30 minit kemudian, loceng pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan Abang Razak berdiri di situ dengan beg perkakas. Sejuk kan? Saya baiki cepat-cepat. Terima kasih Abang Razak. Dah lewat ni. Tak apa, ini tugas saya. Abang Razak masuk ke dalam rumah. Ini adalah kali pertama Abang Razak datang ke rumah saya. Saya berasa gementar. Bilik pemanas air di mana di sini? Saya tunjukkan bilik pemanas air yang sempit. Abang Razak duduk di lantai dan mula memeriksa pemanas air. Ini. Abang Razak mengeluarkan perkakas dan mula menyentuh beberapa bahagian. Dia memeriksa sambungan hos dan peranti pencucuh. Kerana ruang sempit, saya juga duduk mencangkung di sebelahnya untuk memerhatikan. Abang Razak memeriksa pemanas air dengan teliti. Tolong berikan sepanas sikit. Ya? Nah, tangan kami bersentuhan dari jarak dekat. Jantung saya berdegup. Walaupun kelihatan sukar duduk mencangkung, dia fokus dengan bersungguh-sungguh. Peluh mula terbit di dahinya. Saya ambilkan air. Saya mengambil air sejuk dari peti sejuk. Abang Razak meneguk air itu dengan cepat. Terima kasih. Tak apa. Saya yang patut berterima kasih. Abang Razak kembali memeriksa pemanas air. Kira-kira 10 minit kemudian, Abang Razak mengelap peluh dan berdiri. Wajahnya kelihatan serba salah. Kak Zaleha, maaf, saya tak boleh baiki ni. Ya, saya terkejut. Saya boleh baiki dapur gas atau peti ais di restoran, tapi pemanas air ni berbeza. Kalau silap, boleh jadi masalah besar. Abang Razak kelihatan serba salah. Saya rasa kena panggil juruteknik pakar. Saya berasa kecewa. Tak apa, saya akan telefon pejabat pengurusan esok pagi. Saya cuba senyum. Saya sangat berterima kasih kerana Abang Razak sudi datang. Abang Razak kelihatan menyesal. Saya tak dapat bantu pun. Tapi malam ni sejuk sangat. Kak Zaleha okey ke? Melihat kemeja Abang Razak yang basah dengan peluh, hati saya tersentuh. Dia tidak dapat baiki, tetapi dia masih bimbang. Saya boleh tidur berselimut tebal. Tak apa, saya cuba menjawab dengan ceria, tetapi sejujurnya saya risau. Malam awal November agak sejuk. Abang Razak teragak-agak sekejap, kemudian berkata dengan berhati-hati,
Nak ke rumah saya? Atau saya temankan Kak Zaleha di sini? Ya, saya bimbang kalau Kak Zaleha kesejukan sendirian. Boleh tidur di bilik kosong rumah saya atau saya tidur di sofa ruang tamu sini. Hati saya menjadi hangat. Tak perlu buat sampai macam tu, Abang Razak. Kak Zaleha, Abang Razak memegang tangan saya. Saya tak nak tinggalkan Kak Zaleha sendirian. Jantung saya berdegup kencang. Kalau begitu, Abang Razak temankan saya di sini? Ya, mestilah. Abang Razak banyak berpeluh. Saya ambilkan tuala. Saya mengambil tuala bersih dan memberikannya. Biar saya lapkan. Tak apa, tetapi saya sudah mendekati. Saya mula mengelap dahi Abang Razak dengan berhati-hati. Abang Razak menahan nafas. Wajah saya sangat dekat dengannya. Leher pun banyak peluh. Saya mengelap leher Abang Razak. Tangan saya bergerak perlahan menyusuri lehernya. Saya dapat merasakan jantung Abang Razak berdegup laju. Terima kasih Kak Zaleha. Abang Razak memegang tangan saya. Duduklah, saya masakkan makan malam. Abang Razak dah tolong. Takkan saya nak biarkan abang masak pula. Saya mengeluarkan bahan-bahan dari peti sejuk. Saya memasak gulai tempoyak ikan patin ringkas dan telur dadar. Kami duduk berhadapan di meja kecil. Selamat menjamu selera. Sama-sama. Kami makan dan mata kami kadang-kadang bertembung. Ia tidak janggal. Malah, ia terasa selesa. Abang Razak makan macam ni sorang-sorang ke? Ya, anak saya kadang-kadang datang tapi selalunya sendirian. Senyuman sedih, Abang Razak menyakitkan hati saya. Tak rasa sunyi? Sunyi. Terutama bila makan begini, Abang Razak memandang saya tapi sekarang saya gembira sebab ada Kak Zaleha. Muka saya terasa panas. Selepas makan, kami membasuh pinggan bersama-sama. Abang Razak membasuh dan saya mengelap. Ia terasa semula jadi. Kami duduk bersebelahan di sofa ruang tamu. Kesunyian menyelubungi kami, tetapi ia tidak canggung. Abang Razak, ada sesuatu yang saya nak cakap. Saya mula bercakap dengan berhati-hati. Cakaplah apa sahaja. Selepas kehilangan suami, saya tak benarkan sesiapa pun dekat. Itu adalah pengakuan saya. Saya takut untuk mencintai seseorang lagi dan kehilangannya. Abang Razak mendengar cerita saya dengan tenang, tapi Abang Razak berbeza. Kenapa saya rasa tenang bila ada di sebelah abang dan saya rasa hidup semula? Saya rasa saya akan menangis. Saya rasa saya boleh mencintai seseorang lagi pada usia ini. Mata Abang Razak menjadi merah. Kak Zaleha. Ya, saya rasa saya pun boleh terima. Terima cinta saya kepada Kak Zaleha. Abang Razak memegang tangan saya. Dia menggenggamnya erat dengan kedua-dua tangannya. Saya tak dapat lupakan isteri saya. Tapi sekarang, saya nak mulakan hidup baru dengan Kak Zaleha. Hati saya menjadi hangat. Saya pun. Kami duduk berpegangan tangan dalam kesunyian yang panjang. Abang Razak, ya, boleh kita bersama malam ini? Itu adalah soalan saya yang berhati-hati. Abang Razak memandang saya dengan terkejut. Betul ke? Ya, kali ini saya memilih dengan fikiran yang waras tanpa arak. Abang Razak membelai wajah saya dengan berhati-hati. Mestilah, sekarang kita bukan lagi sendirian. Kami saling memandang dan perlahan-lahan kami mendekat. Kami berciuman. Ciuman yang dalam, penuh kerinduan dan ikhlas. Tangan Abang Razak memeluk pinggang saya dan tangan saya memeluk lehernya. Zaleha. Kami bergerak ke bilik tidur. Kami duduk bersebelahan, memandang antara satu sama lain. Tak takut? Abang Razak bertanya. Tak, saya okey sebab Abang Razak. Saya menjawab sambil tersenyum. Abang Razak membelai rambut saya. Cantik. Apa yang cantik pada usia 61 tahun ni? Bagi saya, Kak Zaleha cantik. Kami berciuman lagi. Kali ini, lebih lama dan lebih dalam. Malam itu, kami mengesahkan antara satu sama lain. Malam pertama adalah kerana mabuk, tetapi kali ini, kami memilih satu sama lain dalam keadaan sedar. Abang Razak melayan saya dengan berhati-hati dan saya menerima Abang Razak. Kesunyian yang telah lama terkumpul mencair, kami bersama merasakan kehangatan antara satu sama lain. Cahaya subuh mula masuk melalui tingkap. Walaupun rumah kecil, ia cukup untuk kami.
Abang Razak bangun dahulu. Dia memandang saya dengan damai di sebelahnya. Saya pun membuka mata. Selamat pagi. Selamat pagi, Abang Razak. Kami saling memandang dan tersenyum. Tak menyesal? Abang Razak bertanya. Tak, langsung tidak. Abang Razak pula? Saya pun. Malah, saya gembira. Abang Razak memeluk saya. Sarapan dulu ya. Saya masakkan. Kami membuat roti bakar dan telur goreng ringkas. Kami bersarapan bersama. Kena pergi restoran hari ni kan? Ya, Kak Zaleha pun. Kalau begitu, kita pergi bersama. Macam mana kalau pekerja lain nampak? Tak apa. Saya tak nak sembunyikan lagi. Abang Razak berkata sambil tersenyum. Saya pun mengangguk. Sekarang, kami tidak perlu sembunyikan lagi. Sejak hari itu, hubungan kami menjadi pasti. 2 minggu berlalu, pertengahan November, Abang Razak dan saya kini pergi kerja bersama secara semula jadi. Pukul 7 pagi, Abang Razak akan memandu ke hadapan rumah saya dan menunggu. Selamat pagi Kak Zaleha, selamat pagi Abang Razak. Perbualan singkat di dalam kereta pun sudah cukup untuk membuat hari saya bahagia. Apabila kami tiba di restoran, kami membuka pintu dan mengudarakan tempat bersama-sama. Ia sudah menjadi rutin. Semasa makan tengah hari, kami makan di meja. Kak Zaleha nampak penat hari ni. Okey? Saya okey. Abang Razak pula? Saya pun okey. Sebab Kak Zaleha ada di sebelah. Abang Razak memegang tangan saya perlahan-lahan. Kami tidak peduli walaupun Chef Man melihat. Saya terdengar Chef Man berbisik kepada pengurus Farah. 2 orang ni betul-betul bercinta kan? Nampaknya begitu, Chef. Tapi itu bagus kan? Chef Man ketawa dan menjawab, Encik Razak nampak lebih ceria sekarang. Itu bagus. Farah pun mengangguk. Kak Zaleha pun nampak lebih gembira daripada dulu. Saya tahu pekerja sudah menyedarinya, tetapi saya tidak malu. Malah, saya berasa bangga. Ia adalah petang Khamis, minggu ketiga November. Semasa perniagaan berjalan lancar, seorang wanita muda masuk ke restoran. Dia kelihatan pertengahan 30-an. Selamat datang. Saya cuba menyapa, tetapi Abang Razak bergegas keluar dari dapur. Sarah, ayah. Itu adalah anak perempuan Abang Razak. Jantung saya berdebar. Saya tidak sangka akan bertemu dengan anak Abang Razak. Terkejut datang, ayah. Saya ada urusan kerja berdekatan sini. Sarah tersenyum ceria. Oh ya, sila duduk. Nak makan apa? Abang Razak menjemput Sarah ke meja. Saya cuba masuk ke dapur, tetapi Abang Razak memanggil saya. Kak Zaleha, mari sini sekejap. Saya mendekati dengan langkah bergetar. Sarah, ini Kak Zaleha. Dia bekerja di restoran kita. Assalamualaikum, saya Zaleha. Saya memberi salam dengan hormat. Oh, Waalaikumsalam. Saya Sarah. Sarah tersenyum dan menerima salam saya. Saya rasa pandangannya memerhatikan saya. Ayah, dia nampak kemas dan anggun. Betul macam yang ayah cakap. Muka saya merah padam. Abang Razak menceritakan tentang saya kepada anaknya. Terima kasih, Sarah. Silalah duduk. Kita berbual bersama. Sarah menjemput saya duduk di sebelahnya. Abang Razak pun mengangguk. Saya terpaksa duduk. Tangan saya bergetar. Abang Razak menyediakan hidangan istimewa. Sarah makan dengan gembira dan bertanya kepada saya. Seronok bekerja di sini? Ya, saya seronok bekerja dengan orang-orang yang baik. Sarah memandang Abang Razak dan tersenyum. Ayah, ini ke orang yang ayah telefon dan cakap tu. Abang Razak kelihatan terkejut. Ya, dia betul-betul baik. Selepas makan, pelanggan lain juga sudah pulang. Chef Man dan Farah pun pulang dahulu. Tinggal Abang Razak, Sarah dan saya bertiga. Sarah bertanya secara langsung. Ayah bercinta ke? Abang Razak teragak-agak sekejap, kemudian mengangguk. Ya, dia memegang tangan saya. Saya dan Kak Zaleha adalah pasangan kekasih. Sarah bertepuk tangan. Syukurlah. Saya betul-betul gembira. Saya memandang Sarah dengan terkejut. Dah 18 tahun mak meninggal, ayah. Ayah pun patut gembira sekarang. Sarah berkata dengan pandangan mata yang ikhlas. Saya selalu sedih tengok ayah hidup sendirian, asyik bekerja dan bila balik rumah, sendirian. Mata saya terasa panas. Ayah, jaga Kak Zaleha baik-baik ya.
Sarah menundukkan kepala kepada saya. Tak, saya yang patut jaga ayah. Ayah nampak gembira sangat bila cerita pasal Kak Zaleha. Saya tak pernah lihat ayah macam tu. Abang Razak memeluk Sarah. Terima kasih anakku, tak ada apa-apalah. Kak Zaleha orang yang baik. Pandangan Kak Zaleha terhadap ayah penuh kasih sayang. Sarah tersenyum kepada saya. Saya rasa lega sekarang sebab saya jauh dan tak dapat datang selalu. Hati saya menjadi hangat. Selepas Sarah pulang, tinggal Abang Razak dan saya. Kak Zaleha okey? Terkejut Sarah datang tiba-tiba. Kan? Tak. Dia seorang yang baik. Syukurlah. Saya risau kalau Sarah tak setuju. Abang Razak menggenggam tangan saya erat. Sekarang kita boleh bercinta secara terbuka kan? Ya, nampaknya begitu. Sejak hari itu, kami menjadi lebih berani. Di restoran, di hadapan pelanggan, kami melayan antara satu sama lain secara semula jadi. Zaleha, tolong air untuk meja nombor 5. Ya, Abang Razak. Abang Razak tidak lagi menggunakan kata panggilan hormat. Saya pun berasa selesa. Pekerja lain pun sudah biasa. Encik Razak dengan Kak Zaleha nampak serasi, kata Farah sambil tersenyum. Terima kasih, saya menjawab sambil tersenyum. Pada waktu malam, kami pulang bersama-sama. Abang Razak menghantar saya hingga ke rumah. Penat hari ni Kak Zaleha, Abang Razak pun. Jumpa esok. Ya, jumpa esok. Kadang-kadang, saya pergi ke rumah Abang Razak dan Abang Razak datang ke rumah saya. Kami makan malam bersama, tonton TV dan berbual. Kehidupan harian yang biasa tetapi bahagia. Ia adalah satu petang Ahad. Kami berjalan-jalan. Daun-daun sudah habis gugur, hanya tinggal ranting-ranting kosong, tetapi berjalan sambil berpegangan tangan terasa hangat. Kak Zaleha, ya, kita buat keputusan yang betul kan? Apa dia? Membuka hati antara satu sama lain, Abang Razak berkata sambil tersenyum. Ya, kita buat keputusan yang betul. Sekarang saya tak perlu sembunyikan apa-apa. Saya berasa bangga. Ya, saya pun bangga. Kami berpegangan tangan erat. Dua orang yang telah menemui antara satu sama lain sebagai pasangan kekasih. Cinta yang lambat datang tetapi berharga. Ia adalah hari Ahad, awal Disember. Abang Razak dan saya sedang berjalan-jalan petang. Angin awal musim sejuk terasa dingin tetapi ia hangat kerana kami berpegangan tangan. Kak Zaleha. Ya. Abang Razak berhenti berjalan. Jom kita tinggal bersama. Saya terkejut dengan cadangan yang tiba-tiba itu. Sekarang, saya tak nak buang masa lagi. Abang Razak menggenggam tangan saya erat. Saya nak habiskan sisa hidup saya bersama Kak Zaleha. Nak bangun setiap pagi melihat wajah Kak Zaleha dan makan malam bersama. Jantung saya berdebar. Perkahwinan? Saya bertanya dengan berhati-hati. Perkahwinan, kita fikirkan perlahan-lahan. Bukankah lebih penting untuk tinggal bersama dulu? Abang Razak berkata sambil tersenyum. Bentuk formaliti kurang penting berbanding kebersamaan kita. Hati saya lega. Saya pun rasa kebersamaan dengan orang ini lebih penting daripada bentuk perkahwinan. Ya, saya setuju. Abang Razak memeluk saya. Terima kasih Kak Zaleha. Terima kasih sangat. Sejak hari itu, kami mula mencari rumah baru. Setiap hujung minggu Disember, kami melihat-lihat hartanah bersama-sama. Kami menemui sebuah rumah tingkat 2 yang tenang berdekatan restoran. Ini bagus. Ada cahaya matahari masuk dan ada balkoni. Bagus. Kita boleh minum kopi pagi di sini. Kedua-dua kami suka. Kami menandatangani kontrak. Ia adalah sarang baru kami. Minggu terakhir Disember, kami akhirnya berpindah. Rumah yang kosong terasa janggal, tetapi ia akan menjadi ruang kami. Malam pertama ni, kita makan apa? Kita masak mi segera ringkas nak? Boleh. Kami berdiri di dapur bersama-sama. Abang Razak memasak mi segera dan saya memotong kimchi. Kami duduk berhadapan di meja kecil dan makan mi segera. Ini makan malam pertama kita di rumah ni. Ya, kami saling memandang dan tersenyum. Sejak hari itu, kehidupan kami bersama Abang Razak bermula. Setiap pagi kami bangun bersama dan bersarapan bersama. Selamat pagi sayang. Selamat pagi abang. Kini kami memanggil satu sama lain sayang dan abang. Ia terasa semula jadi. Kami pergi kerja dan pulang bersama-sama. Pada waktu malam,
Kami memasak dan menonton TV bersama-sama. Malam ni kita masak apa? Gulai tempoyak nak? Boleh. Saya tolong. Perbualan biasa tetapi kami bahagia. Pada hujung minggu, kami membeli belah dan mengemas bersama-sama. Sebulan berlalu, kini bulan Januari. Satu pagi Sabtu, Abang Razak sedang menyediakan sarapan. Sayang, dah bangun? Ya, saya datang. Saya duduk di meja dan ada roti bakar dan telur goreng. Hari ni saya yang buat. Terima kasih. Kami bersarapan bersama sambil melihat keluar tingkap. Cahaya matahari musim sejuk terasa hangat. Gembira, Abang Razak bertanya, mestilah, Abang pula, saya pun, setiap hari saya bersyukur. Kami berpegangan tangan. Bulan Februari tiba, satu petang hari bekerja, saya pulang awal, kami duduk di balkoni sambil minum teh. Saya rasa suasana restoran dah bagus sekarang. Ya, semua orang suka tengok kita. Farah cakap pelanggan pun suka sebab kita pasangan kekasih. Betul ke? Ya, katanya kita nampak serasi. Abang Razak tersenyum. Syukurlah kita nampak serasi. Ada pelanggan tanya bila nak kahwin. Apa jawapan abang? Saya cakap, lebih baik macam ni dulu. Abang Razak memegang tangan saya. Betul, lebih baik macam ni dulu. Bulan Mac tiba. Musim bunga semakin hampir. Kami mula menanam bunga di balkoni. Sayang, bunga ni cantik kan? Cantik. Nampak lebih cantik bila sayang yang tanam. Muka saya merah padam. Sudah 3 bulan kami tinggal bersama, tetapi saya masih gemetar. Satu petang Ahad, Abang Razak membaca buku dan saya mengait. Sayang. Ya, saya mengangkat kepala melihat Abang Razak. Senang begini, buat hal masing-masing tapi bersama. Saya pun, bila sendirian, kesunyian ni terasa, tapi sekarang ia terasa damai. Ya, betul. Abang Razak menutup buku dan mendekati saya. Kami duduk bersebelahan di sofa. Sayang, tak menyesal? Apa dia? Tak kahwin, tapi hidup bersama begini? Tak, langsung tidak. Saya menggelengkan kepala. Apa pentingnya bentuk formaliti? Kebersamaan kita lebih penting. Saya pun fikir begitu. Abang Razak memeluk saya. Terima kasih sayang. Saya yang lebih berterima kasih. Bulan April tiba. Bunga sakura mula mekar. Kami berjalan di jalan bunga sakura pada hujung minggu. Cantik. Betul-betul cantik. Kami berjalan perlahan sambil berpegangan tangan. Sayang, ya, kita hidup begini lama-lama ya, Abang Razak berkata. Mestilah, kita akan bersama selamanya. Kelopak bunga sakura berguguran di tiup angin. Kelopak merah dan putih menyelubungi kami. Kami berhenti dan berpelukan. Tiada bentuk formaliti, tetapi ada keikhlasan. Kini Oktober, saya teringat hari saya tergelincir di tangga setahun yang lalu. Sayang, ingat tak? Setahun yang lalu, mestilah. Macam mana saya boleh lupa? Abang Razak berkata sambil tersenyum. Jantung saya hampir terhenti masa peluk Kak Zaleha waktu tu. Saya pun. Kami saling memandang dan tersenyum. Itu adalah permulaan kan? Ya, itu adalah permulaan. Musim sejuk kembali. Satu petang Ahad, kami keluar berjalan-jalan. Salji pertama mula turun. Sayang salji, betul. Salji dah turun. Saya menghulurkan tangan dan menerima kepingan salji. Setahun yang lalu pun salji turun begini kan? Ya, masa tu pun kita berjalan bersama. Abang Razak menggenggam tangan saya erat. Sayang, ya. Saya gembira. Mestilah, sekarang adalah saat yang paling bahagia. Saya pun, Abang Razak memeluk saya di jalan yang bersalji putih. Cinta yang ditemui pada usia tua terasa lebih mendalam dan berharga. Ya, betul. Kita tak tahu masa muda dulu. Kita tak tahu berapa lama lagi masa yang kita ada, tapi kita jalani setiap hari dengan penuh rasa syukur. Kami berjanji, kami berjalan di jalan yang bersalji putih. Sayang ya, sayang, terima kasih juga untuk hari ini. Saya yang patut berterima kasih. Kami berpegangan tangan erat dan berjalan perlahan, siluet dua pasangan yang hilang di tengah salji putih. Walaupun tanpa perkahwinan, ia adalah cinta yang paling indah kerana keikhlasan lebih penting daripada bentuk formaliti. Terima kasih kerana mendengar kisah Zaleha dan Abang Razak hingga akhir. Cinta boleh datang walaupun pada usia tua.
Yang penting adalah berani. Zaleha menahan kesunyian yang panjang dan Abang Razak menanggung kekosongan selama bertahun-tahun. Kemudian, mereka bertemu secara kebetulan di restoran Aroma Senja. Saat tergelincir di tangga, malam berkongsi 3 cawan teh halia, petang berlindung di restoran dari hujan, setiap satu adalah saat yang menghubungkan mereka. Perasaan gementar dan cinta masih boleh dirasakan. Usia hanyalah angka, itulah yang ditunjukkan oleh Zaleha dan Abang Razak. Sehingga kini, mereka hidup bahagia. Setiap pagi mereka bangun bersama dan pada waktu malam mereka menguruskan Aroma Senja bersama-sama. Pada hujung minggu, mereka berjalan-jalan, memasak bersama dan meluangkan masa yang menyeronokkan. Tiada bentuk perkahwinan tetapi ada persahabatan yang ikhlas. Kehidupan harian yang biasa tetapi berharga. Sokongan hangat kalian adalah kekuatan untuk saya menghasilkan cerita yang lebih baik. Beritahu saya pandangan kalian di ruangan komen. Apa pendapat kalian tentang cinta pada usia lewat? Apa pandangan kalian tentang hidup bersama tanpa perkahwinan? Saya ingin tahu cerita kalian. Saya akan kembali dengan cerita yang lebih baik lagi. Semoga kalian bahagia hari ini dan cintailah. Cintailah diri kalian sendiri. Usia tidak penting, hati yang penting. Sebelum mencintai seseorang, kenali diri kalian dahulu. Jika kalian ingin terus menonton cerita-cerita mendalam tentang senja kehidupan, sila subscribe dan tekan butang notification serta berikan sokongan dengan butang like. Setiap klik daripada kalian adalah dorongan besar untuk saya menghasilkan video. Ini adalah kebijaksanaan yang mekar lewat, yang bercerita tentang cinta yang mekar lewat di senja kehidupan dan kesunyian serta keberanian yang mungkin kita semua alami.